Guys, sebenarnya aku tak nak post pun video ni, sebab aku plan buat video panjang. Hello guys, welcome back to Amanza channel. Amanza ni bos, rip dulu fikir kemudian. So aku dah sampai dekat Bukit Jalil, pavilion dia. Aku nak pergi event SEASCC. Okay, jangan salah sebut, SEASCC. So guys, untuk hari ni aku nak habiskan semua duit aku dekat event ni. So makan modal lah. Lepas tu aku minta jasa baik korang. Aku nak beli DJI sebab aku nak rakam. Payah, aku nak jimat bateri, aku nak rakam. Kadang-kadang aku nak buat payment, aku nak rakam phone aku ni. Dia payah sikit lah. So kalau ada DJI aku boleh lah nak rakam, kan. So aku nak beli DJI. Bukan saja bagi tahu, aku nak minta tolong korang. Aku nak buat video ni panjang-panjang, dan aku minta jasa baik korang untuk tengok sampai habis. Aku punya video pergi event ni, aku buat paling panjang punya video ni. So tolonglah tengok sampai habis. Aku nak watch time, at least aku boleh dapat monetize. Itu je. Lepas tu aku, kalau dah boleh monetize, aku barulah berani nak beli DJI. Kau ada duit nak habiskan dekat event, kenapa DJI tak boleh beli? Bukan masalah tu. Masalah bila aku beli DJI, aku tak boleh nak guna duit untuk benda lain. So bila dah habis kat DJI tu, lepas tu video tak monetize, so DJI tu jadi liability untuk aku. Kalau korang tak tolong monetizekan, tolonglah guys. Tolong tengok sampai habis. Korang layan lah aku beli semua apa barang yang ada kat atas tu. Harap-harap barang menarik, so aku boleh habiskan duit aku. Aku akan habiskan duit aku hari ni. Tengok aku buat video ni panjang gila. Harap korang enjoy. Korang kena enjoy tu. Aku nak buat video TikTok lagi, so aku perlukan DJI tu sangat-sangat guys. So hari ni kita nak habiskan duit dekat event. Tadi sebelum datang aku pergi sembahyang Jumaat dulu. Sekarang nak pergi solat Jumaat dulu. So aku ada beberapa target lah benda nak dibeli. Aku cuba habiskan semua duit aku dekat event tu hari ni. Esok lusa tak tahu datang lagi tak. Let's go, kita pergi sembahyang Jumaat dulu. Bawa budak-budak ni, nanti hantar dia balik. Dah selesai solat, tunggu anak buah aku. Okay, dah sampai semua. So kita akan hantar dia orang. Lepas tu gerak terus lah. Hujan pula ni. Fikir parking lagi kat mana, lagi macam mana. So kita kena gerak terus lah. Tak boleh fikir apa-apa lah, tak boleh panjang lah. Agak rushing sebenarnya, tapi nak tak nak kita pergi je. Bangun pagi, gosok gigi. Salam Jumaat guys. So hari ni ada event dekat Bukit Jalil, SEASCC, event besar. So lepas Jumaat kita akan gerak. Sekarang tinggi Jumaat dulu. So sekarang baru free untuk aku pergi lepas Jumaat. Jomlah kita naik atas. Let's go. Intro dah cantik dah. Intro dah memberi. Tapi tolonglah guys, aku betul-betul nak DJI tu guys. Korang tengoklah kelang kabut macam mana. Phone kau nak buat bayar, kau nak rakam, kau nak tengok lagi. Kan kalau ada DJI tu senang. Aku memang tak nak post video event ni sebenarnya, tapi sebabkan aku dah habis beribu ringgit, hasil dia aku pun tak tahu apa aku beli. Sebab tak boleh nak fokus, tak boleh, penat. Orang ramai gila, beg berat, kelang kabut, jalan solo macam tu kan. Aku tak biasa. Aku perlukan apa lah.
Aku parking kat sini L8B1. So nanti balik aku ingat lah sebab besar pavilion ni. Satu lagi sebab aku nak DJI tu, kau dengar bising. Kejap lagi dekat event lagi bising. Aku perlukan mic. DJI tu ada mic sekali. So apa-apa nanti aku akan voice over je mana yang tak dengar tu. Dah sampai. Aku rasa belah kanan sebab aku rasa pernah pergi event sebelum ni kat sini. Aku rasa ujung sana tu. Tu dia tulis Exhibition Center ujung. Aku tak daftar lagi ni. So aku nak kena pergi daftar dulu. Aku ambil yang sehari je kot. Rezeki datang walau perlahan. Tak kisah view kita tetap jalan. Fikir kemudian, tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan, tak kisah view, kita tetap jalan. Replay dulu, fikir kemudian. Masalah dia panjang dulu. Panjang seberatus je lah. Betul lah kawan aku kata, sesak gila. Tapi tak apa, kita akan hunting juga. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan. Tak kisah view, kita tetap jalan. Aman zani bo, ripi dulu, fikir kemudian. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan, tak kisah view, kita tetap jalan. Replay dulu, fikir kemudian. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan, tak kisah view, tetap jalan. Aman zani bos, fikir dulu, fikir kemudian. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan, tak kisah view, kita tetap jalan. Aman zani bos, aman zani bos. Rip dulu, pikir kemudian. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan. Tak kisah view, kita tetap jalan. Aman zani bos. Ripi dulu, fikir kemudian. Tak kisah kumpau, kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan. Tak kisah view, kita tetap jalan. Weh, dia macam kalau aku nak rekod semua panjang sangat. So mana yang aku nak beli baru aku rekod Kok ramai tu. Baru satu ni pun aku dah berhenti lama nak tengok harga dia semua. Nanti aku nak beli, aku rekod balik. First sekali dah jumpa. Aku beritahu dah dulu Adi dah balik pun. Adi datang rumah dia tak lama. Kau lepak apa? Malam ni? Adi nak training. So lepas isyak. Kau tanya apa?
Sekarang kau datang gerak ke apa? Pagi tadi member dah balik lah. Kalau ni aku gerak sana. Tengok kau habis ni kau apa? Tak kisah. Nah, tu aku sama. Tu rasa nak gerak nanti kita gerak malam kan? Malam. Berapa tu? Ha? 卡肉有吗？应该说卡肉有啊。有看到有一个，等一下啊。 So, sekarang kita nak bayar. Let's go. Dah bayar tadi memang ramai tu. Bila. Memang ramai gila, aku tak ada nak lagi aku sama jalan ni. Apa yang nak habis? Habis. Ada sebut depan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu masalah kat sini, aku tak ada line. Nak bayar tak boleh. So kena cari out supaya. Dah mirip dengan bos ni. Ni satu lagi ni bang. Habis apa? Dah mirror lah habiskan guys. Jadi clickbait. Dia mirror sapu dekat bos Ray. Takutkan demand. Ambil booster box. Aku lupa nak buat konten TikTok. Penuh sangat weh. Tadi aku bawa beli ni dulu. So aku nak kena cari lagi. At least habiskan duit lah. Touch talk kita touch talk. So nak jual tadi tak lepas, rendah sangat. Kita jalan cari air. Cari air. Cari air. Tapi memang tak nak post lah video ni. So apa yang korang tengok ni, aku cerita balik lah. Mula-mula aku datang, tangan aku dah penuh. Sebab nak pegang, nak ikat tangan, nak bayar, nak pegang phone, nak record. Lepas tu dia bagi beg pula, makin penuh. Masuk-masuk aku dah ramai gila orang. Oh ya, sebelum tu kena beratur panjang mat. Aku sampai-sampai tercengang. Ramainya. Masuk dah tak tahu nak start pada mana. So pusing je lah. Pusing. First kedai tu terjumpa ni Mika. Borak dengan dia. Lepas tu kita orang pun berdua je lah. Sebab alang-alang kita orang tak plan pun nak jumpa. Alang-alang aku dah lama tak lepak Ampang main deck. So aku deal dengan dia, lepak malam sekali. Malam pun aku tak rekod. Aku dah macam tak nak lah. Sebab aku dah kecewa dekat event tu. So kita orang jalan. Aku beli single dengan Mika. Lepas tu aku pergi cari, aku dah tak nak cari single lah sebab terlampau serabut. Aku pergi cari seal product. Seal product ni sebab harga dia boleh maintain atau naik. Kalau single biasanya dia akan turun harga dia. Jadi aku tak sempat nak hand single untuk hari pertama. Lepas tu aku hand product. Aku jumpa lagi produk yang tak laku lah.
perfect order memang tak laku, so aku ambil je. Ambil banyak-banyak perfect order pun tak apa. Lepas tu aku jumpa Pikachu tu paling murah aku jumpa. Lepas tu aku jumpa Playable Ace, aku ambil je lah. Aku ikut ke tak ingat, ada kot. Lepas tu aku ada jumpa kedai harga US saja tanya harga Meowth tu berapa. So kalau dia ambil murah, aku masuk deck je lah. Aku sebenarnya nak hantar grading Meowth tu, tapi tak tahulah, aku macam tengok grader semua busy, so aku malas. Dan aku ambil apa lagi lah. Aku rasa itu je lah. Last two already. You can choose lah which one you want. This one. Bagi dua. 他们放前面，然后最多东西基本上是会上对下，上对的，像 China Dah. Aku rasa dah banyak aku beli. Dia masalahnya barang besar, nak angkat bayar. Kita balik dulu lah. Okay guys, kita orang nak balik dah. Dah ada Benar-benar patah tinggal. kejap lagi buat apa gambar ni, barang yang kita beli. Kita tangkap semua. Dia macam habis beribu-ribu, tapi itu je yang aku dapat. Beli barang semua besar-besar, nak cari single memang payah weh. Lepas tu patutkah aku repeat hari Ahad ni. Ni mungkin aku akan post hari Sabtu, which is hari ni lah aku akan edit, aku akan post. Patutkah aku repeat hari Ahad ni? Nak cari apa? Okay guys, tu je lah konten kita pada kali ni. Aku memang tak nak post video ni, so kalau korang tengok ada post ni, aku memang tak nak post lah sebenarnya. Dah lah, bye.